Okey. Okey. Selamat kembali ke Dunia Yop. Okey Yop. Okey Yop, apa isu-isu semasa yang perlu kita bangkitkan? Okey. Selamat kembali ke Dunia Yop. Hari ni kita teruskan lagi perjuangan kita dalam Dunia Yop. Dunia Yop. Okey Yop. Hari ni kita berpakaian macam ni, nampak kemas ni. Konsep macam ahli perniagaan yang berjaya Yop. Kalau Yop ni, kalau orang kata dulu pakai kain sarung je, tiba-tiba orang nampak Yop dalam macam ni. Uish. Satu pemikiran orang luar Yop, oh Yop dah berjaya lah sekarang. Memang. Diorang ni dari segi nampak pemakaian pun dah beri kesan dah. Betul. Pakaian penampilan tu berbeza. Berbeza. Image tu dia akan bertukar. Ni topi ke belakang ini macam nak pergi hadir meeting-meeting besar je ni. Ya betul Yop. Duduk kat meja-meja depan je. Jadi dengan perwatakan jangan terkejut. Jangan terkejut. Itu adalah satu image saja. Nak bagi tahu dalam dunia Yop ni, kita ni nak bagi tahu tentang inilah perkara yang berlaku dalam dunia. Ya. Yeah. Kenapa kita keluar bandar, kita nampak orang yang berpakaian kemas. Apabila kita balik ke kampung kita, sampai ke dusun, menyebabkan pekerja toreh getah. Yeah. Kita tengok dia pakai baju Yop, kita kata, oh lah, daifnya dia, miskinnya dia. Kita boleh buat andai yang macam tu. Apabila kita pergi ke bandar pula Yop, boleh nampak pakaian ni, oh kayanya dia kan. Yeah. Jadi pemikiran dan cara kita berfikir tu dia akan jadi berbeza. Berbeza. Ini salah satunya nak bagi tahu dunia Yop ni, kita tidak akan ada mengangkat bahagian macam ni saja Yop. Tidak. Kita tidak ada satu perasaan kata nak bangkit orang kaya saja. Orang yang berimej yang paling kemas saja. Tidak. Jadi kita ni merasai bahagian paling bawah sampai bahagian yang orang kata berpakak besar berpakaian macam ni. Yeah. Dunia Yop ni akan merasa belaka pakai pakaian macam ni. Kita akan menyelami watak-watak apa-apa yang berlaku di dunia ni. Betul Yop. Okay. Jadi hari ni dengan satu persoalan daripada sahabat Yop tentang bahagian elektrik juga. Yeah. Jadi dunia Yop ni tidak akan orang kata sempurna kalau soalan tidak dituju kepada dunia Yop. Ya, betul. Pantang ditanya kalau tidak dijawab. Pantang ditanya jika tidak dijawab. Ya, kalau soalan tu Yop tak boleh jawab Yop, dunia Yop ni, Yop akan pergi kerusuh dulu Yop sebelum nak jawab tu Yop. Betul, maksudnya video tu akan kita hold dulu. Yop berdua ni akan pergi kerusuh dulu. Kerana nak jawab. Nak korek ilmu tu tadi. Korek ilmu tu Yop. Tidak salah kalau menuntut ilmu, betul tak Yop? Betul. Ya, betul Yop. Jadi soalannya Yop, ni ada bahagian adik-adik yang nak belajar, sebab kita